ada ke? Kita tak jadi pergi ke floating market. Kan bang? Tapi floating market tu ada apa? Floating market tu Tu banyak jajanan. Banyak makan. Betul. Terus ada rainbow fly, ada mini zoo. tapi Kalau dekat farmhouse pun ada mini zoo kan? kompos sama ada juga. Ada juga. Satu Di sini satu sekolah ke? 1.5 cuti juga. Macam tadi Apa dia? Oh, jagung tu. makan. Tak tahu kan. Ada susu kan? Jagung apa? Hotel bukan? Belah kiri ni pak. Ini bukan. Kan? Ini perumahan. Ya. Chicken asam. Ini gunung ni nama apa pak? Ada nama ke? Ini gunung api. Kira ada boleh sampai atas? Tu ke tak ada? Ini tak ada. Tak ada. Oh, pokok bunga. Hai guys, day 1. Okay, hari ni kita dah sampai ke Lembang ya. Dekat area Lembang, kat Bandung. Kita nak jalan-jalan dekat sini. Kat sini kita destinasi pertama kami adalah Dusun Bambu. Okey, jom. Kita boleh claim kalau naik Wush kita boleh dapat free tiket kat sini. Pastikan tiket Wush tu kita simpan dan lepas tu kita letak kita bagi dekat kaunter tiket. Lepas tu kita boleh dapat free tiket masuk ke Dusun Bambu. Supir kami tolong belikan. Itulah. Tahu dia tu. Itu tandanya apa tu? Aiskrim ke apa? Boleh tukar nanti. Dapat free aiskrim ke? Kan? Bambu kan. Oh, bambu. Tak tahu. Pokok bambu. Pokok bambu ke? Supir kami tolong belikan tiket. Tapi tunjukkan tiket Wush lah. Kalau masuk harga dia RM40,000 seorang. Tapi kalau ada Wush dapat free je tiket masuk. So jimat dah kat situ. Dia tunjuk tiket dia yang tunjuk tiket. Ni tiket ni sebabkan kita gunakan Wush tiket, so dah kita dapat free. Okay, jom. So. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Jom. Empat orang. Okay, sekarang kita naik shuttle. Pergi naik ke atas pokok bambu. Dusun bambu. Laju. Pegang. Kau boleh tahan.
Dah sekejap ni. Sejuk. China. Cantik. China. Tanglong. Air tanglong dia bukan kena api ke? Tak juga, gantung lah. Oh. Ini aktiviti kena bayar. Ada aktiviti kena bayar juga. Ada yang bayar lah. Okey okey. ATV tadi pun kena bayar. Ya. Okey okey. Jom. Jangan lama-lama sangat tau yang apa IG tu. Dia sikit. So ada punya aktiviti. Tu poster tu dia kata pergi kat shuttle tak payah. Okay, you are here. Dekat mana? Sekarang ni. Dekat sini. 3, 2. So kita nak pergi kat sini. Yang pink ni. Oh, okey. So kalau untuk tiket dah masuk. Jadi kat mana? Kat dalam sana. Okay. Alright, terima kasih. Dan jom. Inilah dusun bambu. So kat sini kita boleh buat aktiviti ya. Tapi ada aktivitinya yang kena bayar. Tapi tak apa, tak adalah mahal sangat kot. Dusun bambu. Kuda. Kudaku gagal berlari. Kuda hitam. Oh ni. Sungai ni memang sungai aerial pada atas gunung. Ya. Alamak. Lecak. Lecak sini. Aduh. Ish. Okay, sekarang kita orang nak naik water coaster. Tapi saya berat melebihi daripada 80 kg. So kena ada consent form lah dekat sini. Okay. Asal sini. Dan. Ni dia bagi apa? Baju hujan dulu. Panas tu. Balik ke belakang. Biarlah. Dah kan. Ambil gambar. Jangan. Okay guys, kita akan naik water coaster. Dia kena naik 2 orang dengan satu pelampung macam ni. Satu pelampung ni. Yalah. Berdua. Okay, 2 packs for one pelampung tu. Lepas tu kita akan turun sampai ke bawah sana. Bawah sana. Kita akan naik 2. Saya akan naik dengan Dayan. Fiza akan naik dengan Damia. Oh.
Nabi punya bontot basah. Ah. Dayan. Alamak. Wow. Wow. Salah, tungguannya dulu. Okey. Tak karak lagi, Pak. Bismillah. Okey. Dan Panawi Dan, Panawi. Okey, benar depan. Benar depan. Oh. Silang kaki, silang kaki. Oh. 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 Wow. 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 Roller coaster. Ah, panas. Betul. Ah. Ah. Oke, finish. Sehingga pasir-pasir tersebut akan menjadi bahagia hujan yang banyak dan ramah lingkungan. Buka je. Buka. Dengan pendampingan, kita tidak hanya mengurangi limbah, tetapi bersama-sama menjaga tempat bersih. Menghindari ozon, menghindari kemudian tidak sekali lebih baik. Asyik, kenapa sejuk ni bontot aku? Bontot aku tak sejuk ni. Apa? Habis punya koyak lah. Oh yo. Tengok dia ni. Bonsai. Dah, klik. Okey. Uncle style takat gambar tu pun profesional. Cantik. Cantik. Okay, now kita dekat Orchid Forest Cikole. Layak kat sini. Ni. So tempat ni dia macam apa? Macam taman negara lah kot. Dia macam untuk kita jalan-jalan. Tengok dia punya pokok dia tinggi-tinggi gila kot. So tempat ni sejuk. Macam Cameron Highland lah. Adik-adik. Macam Cameron Highland lah. Memang sejuk gila. Kita orang tak bawa ni lengan panjang, tak bawa sweater. Memang sejuk lah. So kalau siapa yang nak datang ke sini, dia kawasan Lembang di Bandung, Bandung Utara. Bandung Utara. Dekat sini, ini tempat yang kedua kami pergi. Dan yang ni tempat untuk kita jalan-jalan, takat gambar, menikmati flora dan fauna. Seterusnya kita nak pergi minum kopi. Okay, katanya ada kafe dekat sini. Yang
Cuci mata lah. Ada juga aktiviti kot kan. Ada aktiviti tapi dia nanti kita akan tengoklah aktiviti apa. Tapi bayar lain ke macam mana? Mungkin sekali kot, nanti kita update. Fine kitchen. Wah, cantiknya. Kami lagi singgah solat kat sini. Sejuk lah kat sini. Surau kan. Apa Dev? Cuci. Hujan. Cepat sinilah cepat. Sini. Gelato. Masuk. Hotdog. Kalau hotdog, satu hotdog dapat 2 flash. Sedap. Cheesecake. Kurang nak ya? Tak payah minum air. Dapat sih. Sekali lah hujan kat ni. Jom. Kami sekarang dekat mana dah numpang hujan lebat. Hujan lebat. Di Orchid Forest. Yang kami beli apa? Sausage dan hotdog dengan burger tu ada kat sana. Kita berlari tadi hujan lebat. So kita tunggu hujan reda, baru kita gerak ke tempat lain lah di bawah, dekat bawah ni dia supir tadi dia hantar dekat atas. Okey, supir Roni tu yang hantar dekat atas. So dia punya exit dia dekat bawah tau. So dia berbukit ke bawah forest ni. Dia punya atas. So sementara tunggu bawah tu ada banyak point lah, checkpoint. Contohnya ada souvenir shop, ada kedai makan, coffee shop, pastry, ada jual hotdog, ada jual burger dan sebagainya lah. So bawah nanti akan ada beberapa lagi, tapi sekarang tengah hujan, kita orang terpaksa tunggu kejap sementara kita nak pergi ke bawah tu nanti. Okay, so kita akan sambung kejap lagi. Alpaka. Atau? Giant ke apa? Betul ke ada pusat?